Ambil satu dulu. Tu, hang suruh abah angkat. Patah pinggang. Dia tak berat mana? Tak berat mana? Tak berat. Ha. Tak berat, 10 kilo lah. Jom, cek. Kita pergi belakang. Pergi lau ayam. Hai semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Palung, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pamai tengok di channel Kebun Abah. Mak Rin tolong pun tengok dalam episod lepas. Ada depa bawa mai sekam padi. Sekam padi ni adalah kulit padi lah. Kalau kita pergi ke kilang padi tu, dia mesin padi, kulit padi ni dia sembung keluar ke luar daripada kilang. Yang di dalam kilang tu padi dah bertukar jadi beras. Jadi kulit padi itu, sekam padi itu dibawa diambil untuk apa? Kita nak letak dalam lau. Kena lepas ayam dulu. Lepas. Ada berapa biji telur ni? Ini mai tengok tak ya, berapa ya? Nak tengok. Ambil je dah ni. Kami ambil dah. Laju apa? Abah ambil lah telur. Ada berapa biji ni bah? Ni berapa biji telur? Berapa biji telur ni? 9 biji. 9 daripada 12. Okey ah. Kali tu dia surut sat. Masuk. Lah ni dah kembali okey lah. Cek. Ni sekam padi ni. Sat abah belum tengah buka ni. Mungkin hampa yang tak duduk di kawasan padi ni, bendang ni, hampa tak tahu sekam padi tu lagu mana. Ni sekam padi je. Ni kulit kulit beras. Okey, dan sekam padi ni dia bukanlah 100% sekam. Ada juga padi yang masih tertinggal di sini. Contohnya macam ni. Ada padi-padi yang masih tinggal. Maksud dia dalam ni masih ada 5% lah padi. Nanti kalau kita buh di dalam sana tu, ayam makan tak ada masalah. Contoh macam ni kan, kita bagi tabung ke ayam sikit kan, dia makan tak ada masalah. Kulit padi okey saja. Sebab kulit padi ni lah ataupun sekam ni lah, bila kita di kedai tu dia mesin jadi halus, dia buat campur dengan dedak. Ni lah juga. Ni hak original je. Ni kira hak baru lah ni. Kalau hak lama dia berabuk-rabuk. Ni kira baru. Okey. Kita tengok dulu keadaan dalam lau. Hampa buat lau, lagu mana pun pastikan dalam lau ni kering. Buh tani dulu. Buh tani dulu. Buh tani dulu. Masuk. Cuba baling tu baling dulu Ni dia pegang kamera ni payah. Lungguk dulu dah apa? Angkat lungguk tu. Lagi tekan dengan ni. Macam tu. Ini bagi adik Balong buat Balong dah. Yang ayam tu dia pun ingat kita bagi makan dedak bukan dedak je. Ni adalah sekam. Untuk pengetahuan puan semua, kalau kita buat lau macam ni, lau rumahan macam ni, ada 3 benda kita boleh buat dalam ni. Nombor 1, kalau tak ada sangat kita buat pasir kasak, buat pasir. Nombor 2, kita boleh juga buat habuk kayu. Dan ini salah satu lagi benda yang rare sikit lah, susah nak dapat sikit. Kalau hampa nak dapat, mungkin dalam Shopee ada. Yang ni habuk kayu. Fungsi dia untuk menyerap kelembapan. Selain daripada tu, ayam juga akan makan. Dia cempera, dia tak nak tengok. Terkejut lah. Dia ingat kita buat apa. Okey, selesai. Satu lagi je, kita teruskan dengan yang ni. Baling. Macam tu senang. Lau ni ada 2 partition. Kalau hampa ada biasa tengok video Kebun Abah, untuk lau ayam Abah Palung ni dia ada 2 partition lah.
Yang hak partition yang pertama ni hak asal ni. Hak adik Pak Long tengah tahu apa sekam padi ni asal. Bila asal dulu okey lah, dia kecil kan. Bila dia semakin besar, kita terpaksa extend sikit lah, tambah sikit ke lau sini. Sebenarnya lau partition 1 dengan 2 ni dia ada lubang lah di tengah-tengah tu. Tang tu. Tu dia ada lubang tang tu. Untuk lubang tang tu ayam boleh keluar masuk lah. Habis bunyi dulu. No. Lama kelamaan ni benda ni dia akan jadi kurang. Ayam duk makan. Ayam yang berpelung belah ni jenis Lomeng Brown. Lomeng Brown ni ayam kacuk. Ayam kacuk, bapak dia Rhode Island Red. Mak dia dikatakan warna putih. Nama dia apa White Rock. Macam tu. Dalam episod-episod yang lepas juga, Pak Long dah terangkan juga, ayam hasil kacukan 2 ayam tadi tu, kalau keluar anak yang warna brown-brown tu semuanya ayam betina macam ni. Manakala anak yang keluar warna putih, itulah anak jantan. So, biasanya anak jantan orang tak ambil lah. Mereka ambil anak betina saja. Tengok ni. Tu, dah nampak lah tu. Okey, ni keadaan lau. Abah masuk sampai dalam, Pak Long tak mau buat kerja lah ni. Sebabnya lagi 2 jam lagi Pak Long dah nak pergi ke Sungai Petani, nak naik bas balik ke Negeri Pahang. Minta orang nak buka puasa ni. Boleh lah. Okey. Siap macam ni ya. Siap macam ni. Kita sediakan seron untuk dia. Sini 3 seron, 3 seron, sini 1 seron. Ayam ada yang gantung, ada juga yang apa kita bubur di bawah. Naik along masuk balik. Halau. Tahan kat tu. Mana? Tahan kat tu. Kena tunggu tani ya? Okey. Ni tunggu ni, saya masuk kat tu. Abah tutup tu dulu. Abah tutup dulu. Ni tutup ni dulu. Ni tak tutup. Tutup ni. Alright, tutup lah. Mana? Rimai kat mana? Okey. Masuk dalam. Masuk. Kalau tak tunggu tu ni pakai dia lajak ada pusing, lawan pusing tawah dengan dia. Lagi, halau lagi. Halau mai lagi. Kadup lah apa ni. Buat sangkut eh. Kan dah problem. Salah lorong. Mai masuk. Masuk. Kena tunggu sini seorang. Abah kalau dia seorang-seorang dia tak lepas lah. Kalau nak lepas kena ada mak ni. Kena tunggu. Okey. Siap ah. Siap. Kira siap ni. Hari ni kita cerita tentang kelebihan sekam padi lah. Sama fungsi dia macam pasiak kasak, sama juga fungsi dia macam kayu apa dia? Habuk kayu. Dia siap. Tak sini malam kita pasang lampu, esok pula baru. Kalau masih berada di negeri Kedah, lah ni pukul 7 dah ni. Pukul 7, sini buka puasa pukul 7.32 malam. Lambat sikit lah sebab kita berada di bahagian pantai barat ni. Paling lambat Langkawi yang paling lambat. Gunung Jerang dengan Langkawi ya. Paling lambat. Ni pun dia kira lambat juga ni. Tak apa, cek. Cukup dulu video untuk hari ni, kita buat simple-simple saja. Meraihkan kawan kita mai bagi dekat Pak Long. Sebenarnya dia bagi kat Pak Long nak suruh balik ke Negeri Pahang. Tapi macam mana Pak Long nak balik Negeri Pahang kan? Pak Long pun mai dengan bas saja. Jadi Pak Long habaq dia. Bagi kat Abah boleh tak? Dia kata boleh. Tak apa, kita buat dalam lau Abah. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.